Okay, sebagai rekod, setelah beberapa kali kita tengok kereta ni dibalut dengan camouflage dan sebagainya, akhirnya Proton E-Mas 5 depan mata tanpa camouflage in full flash bak kata Mak Saleh. So, untuk video hari ni kita nak buat sedikit walkthrough dengan kereta E-Mas 5 yang dikatakan EV paling marhen anda boleh beli pada hari ni, dan nak tengok apa beza E-Mas 5 dengan abang dia dekat China. Jom. Okey, kita mula di bahagian hadapan. Kita tengok E-Mas 5 ni dia punya beza dia tak jauh sangat dengan abang China dia, iaitu Geely Geozing kan. Okey, kita start dengan lampu dia. Lampu dia bentuk sama, dia macam ellipse tajam, bagi saya nampak cantik, dia macam comel juga sebenarnya. Dan lampu ni bukan lampu biasa, full LED automatic headlight, dan DRL dia ada dekat sekeliling ni. Dia macam bentuk arrow masuk ke dalam. Of course dekat depan ni adalah sebuah EV, so dia tak perlu grill besar-besar sangat. Actually dia punya intake dia dekat bawah sini saja. Dan tepi ni walaupun nampak macam tapi bukan. Ini tipu punya. Tapi of course ini kereta Proton, dia mestilah akan logo Proton. Dan overall depan dia tak fancy macam E-Mas 7 ataupun Geely EX5 yang tu siap ada lampu lah, ada misai sebagainya. Tapi yang ni dia punya design dia clean, simple, dan bagi saya sekali tengok comel juga kereta ni. Baik, dari sudut pandangan sisi anda boleh nampak E-Mas 5 ni dia punya bentuk sedikit comel sebab dia punya bumbung dia bulat-bulat, dan sebenarnya dia punya overall dimension sebenarnya sedikit besar daripada anda sangkakan. Sebab apa? Walaupun ini adalah sebuah B segment hatch yang dikatakan untuk macam city car lah bak kata orang Kuala, tapi dia punya panjang dia lebih kurang 4.2 meter. So dia sebenarnya sedikit lagi besar berbanding dengan model popular hatchback di Malaysia, mana tak bukannya Pro 2 Myvi. So dia sedikit besar pada Myvi, dan juga dia punya tayar pun sedikit besar sebab dia pakai tayar 16 inci rim ni, tayar Linglong. Okey lah, dia tak adalah fancy sangat, tapi overall anda boleh nampak kereta E-Mas ni dia tak kecil sangat dan dia pun tak besar sangat. So untuk space dalam pun boleh tahan sebenarnya. Dan untuk bahagian belakang E-Mas 5 ni dia tak jauh bezalah dengan model Geely Z1, tapi yelah anda dapat badge E-Mas 5 dan juga badge Proton ni, instead of badge logo dia tulis tulisan sama juga macam E-Mas 7. Tapi belakang ni saya suka sebab dia tak terlalu sporty over sangat, sebab setengah kereta sekarang over, bawah ni dia letak fake diffuser lah, spoiler macam Batman lah sebagainya. Tapi yang ni bagi saya dia clean, simple, minimalistic. Lampu dia pun sangat cantik, dan malam-malam ni nampak cun dia punya DRL dan sebagainya. Dan overall secara ringkas saya rasa E-Mas 5 ni mungkin di design setengah orang fikir macam lebih feminin, tapi bagi saya orang jantan pakai tak ada masalah. Okey je. Okey, sekarang kita berada di dalam Proton E-Mas 5 dan kita dah tengok dia punya kerusi, dia punya space dalam video kita sebelum. Tapi hari ni kita nak fokus dekat dia punya infotainment, sebab kita tahu infotainment ni dia Flyme OS juga, sama juga macam E-Mas 7 dan juga dia punya Geely dekat China. Tapi yang ni dia dah ada sedikit tambahan software daripada Acotec dan juga Atlas, dan as a result dia punya performance dia bagi saya one of the smoothest. Dia pun pakai memang car punya grip, bukan smartphone punya chipset. Dan dia kalau tengok sini dia punya menu, kita ada streaming services Spotify apa, dan juga anda boleh tengok Android Auto, Apple CarPlay pun akan datang juga. Dia juga ada App Store sebagai app download. Dan tapi benda yang paling penting bagi saya untuk EV Proton sama juga dengan E-Mas 7 adalah dia punya map, sebab dia ada integrated charging map macam E-Mas 7 dan juga EV Smart sebelum ni. So anda nak tengok nearest charger, so ini adalah dia tunjukkan segala charging station yang part of Proton punya network, dan juga dia ada charging dia ada travel plan. So contoh kalau anda setkan location nak pergi ke Penang, dia akan suggestkan stop kalau bateri tak cukup, dia akan suggest anda kena stop dekat ni untuk charge dan sebagainya. Samalah macam kita tengok di E-Mas 7 dan juga hashtag 1, hashtag 3. Tapi selain daripada itu juga anda kena ingat kereta ni pun yelah sebabkan dia memang skrin dia besar dapat. So unfortunately banyak control essential dia dah tersorot dalam. Contohnya aircon. Kita masih ada butang untuk adjust on off saja dekat tengah, tapi nak adjust speed temperature anda kena pakai skrin. Sama juga untuk driving. So nak adjust driving mode, nak adjust intensity, regen braking semua kena pakai skrin. So bagi saya benda tu macam kurang shock sikit, tapi at least untuk sebuah kereta 60 hingga 80,000 anda dapat skrin besar gedabak, Android Auto, Apple CarPlay ada, nak layan lagu pun tak ada masalah, 360 camera semua ada. Dan tak lupa macam juga Proton SUV yang baru, E-Mas 5 ni dia punya infotainment juga ada integrasi bahasa Melayu. So nak cakap Melayu dengan kereta ni tak ada masalah. Oi, buka aircon. Baik adik-adik, setelah sekian lama akhirnya Proton E-Mas 5 sudah dilancarkan secara rasminya. Harga bermula pada RM59,800 untuk model Prime dan juga RM72,800 untuk model Premium. Menyebabkan ini model EV yang paling murah anda boleh beli di Malaysia pada hari ini. Tapi tak cukup lagi. Untuk customer-customer yang booking E-Mas 5 sebelum hujung tahun ini, anda akan dapat rebate berjumlah
RM3,000. So maknanya harga dia lagi turun bawah menyebabkan harga dia sekarang RM56,800 untuk model Prime dan juga RM69,800 untuk model Premium. So murah ke tak murah Imas 5? Dan macam biasa dengan harga itu anda juga dapat waranti contohnya waranti kenderaan selama 6 tahun dan juga waranti bateri sepanjang 8 tahun, dan tak lupa juga ada early bird package, anda boleh dapat free wallbox saja dan banyak-banyak lagi hadiah dia bagilah. So apakah pendapat anda dengan Proton Imas 5? Adakah ini boleh jadi EV model pertama anda yang akan beli? Jangan lupa tinggalkan pendapat anda di kolom komen di bawah untuk lebih konten menarik lagi. Cekkas.com/news.